Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ilman wa ta'lima. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu untuk meneruskan kelas pengajian kita sebagaimana telah dirancang, iaitu untuk membacakan kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang merupakan salah satu ataupun salah seorang ulama besar dalam Islam, terutamanya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Lahir pada tahun 631 Hijrah dan hidup untuk tempoh 45 tahun lebih kurang. Meninggal pada tahun 676 Hijrah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana idea untuk membaca kitab Al-Azkar ini timbul? Jadi tuan-tuan, dia timbul apabila saya membaca kenyataan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ketika mana beliau menulis tarjamah, biografi Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah yang meninggal pada tahun 505 Hijrah. Apabila melibatkan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, jadi Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah meninggal pada tahun 748 Hijrah. Beliau telah lontarkan satu persoalan berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat? Jadi beliau rahimahullah berkata, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan melalui Al-Quran dan ditafsirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan dan juga perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada larangan daripada syarak untuk mempelajari ilmu tersebut. Maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi beliau telah memberi cadangan supaya apa? Kita orang Islam ni tuan-tuan, kita memberi tumpuan untuk tadabbur kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cerita, kita belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kemudian kita sentiasa membaca As-Sahihain, iaitu dua kitab sahih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan beliau juga mencadangkan untuk kita membaca As-Sunan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Al-Imam An-Nasa'i ada dua versi sunan yang dinisbahkan kepada beliau. Yang pertama ialah As-Sunan Al-Kubra, yang besar, yang panjang tuan-tuan. Dan satu lagi ialah As-Sunan As-Sughra. Dan berlaku khilaf dalam kalangan ulama, adakah beliau sendiri yang telah meringkaskan As-Sunan As-Sughra daripada kitab beliau As-Sunan Al-Kubra, ataupun telah diringkaskan oleh orang lain. Jadi tak apalah, yang paling penting kitab Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah yang meninggal pada tahun 303 Hijrah ni adalah salah satu kitab yang mana telah disarankan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah untuk ditelaah. Kemudian beliau memberi cadangan supaya kita baca Riyadhus Salihin dan juga Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi basically tuan-tuan, kalaulah satu orang Muslim itu dia memberi tumpuan kepada kitabullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab utama ni, kalau melibatkan kitab-kitab secara bersanad macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, dan kitab-kitab yang bersifat ringkasan ataupun kitab yang mana tertumpu kepada satu cabang ilmu dalam Islam yang sesuai untuk orang awam tanpa sanad dan dipilih dengan teliti oleh pengumpulnya, iaitu kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu kitab Riyadhus Salihin dan juga Al-Azkar. Maka tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, kalau kita buat perkara ni, insya-Allah kita akan selamat dan kita akan berjaya. Jadi tuan-tuan, dalam dunia kita hari ini tuan-tuan, sebagaimana disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahawa sesiapa yang hidup dalam kalangan kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak.
Jadi tuan-tuan, perselisihan ini melibatkan akidah, melibatkan fiqh, hatta melibatkan tasawuf ataupun melibatkan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, hatta melibatkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, hatta melibatkan berdoa pun tuan-tuan, kita lihat berlaku banyak perselisihan. Kita lihat berlaku banyak perselisihan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW telah bagi formula kepada kita. Kalau berlaku perselisihan, apa yang kita perlu buat? Nabi SAW beritahu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnah aku dan sunnah para khulafa yang mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jadi tuan-tuan, untuk gigit dengan gigi geraham ni, kita kena gigit sunnah Nabi SAW dan kita kena gigit sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi bagaimana kita nak gigit tuan-tuan kalau kita tidak mengetahui apakah itu sunnah Nabi SAW dan apakah itu sunnah khulafa ar-rasyidin? Takut kita tersalah gigit. Berapa ramai tuan-tuan, sebagaimana disebut dalam satu athar daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang yang inginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapat kebaikan tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tidak melalui jalan yang sepatutnya. Dia telah ditipu, kononnya dia belajar ilmu, kononnya dia sedang mendekatkan diri pada Allah, tetapi kerana jalannya tuan-tuan tidak betul, maka ilmu yang diterima ialah satu ilmu yang mana tidak betul, maka dia sesat. Dia berada di atas jalan yang silap, jalan yang mana tidak akan bawa dia kepada destinasi yang sepatutnya dia sampai, iaitu kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama mengatakan, hatta ulama-ulama tasawuf yang besar-besar, Al-Junaid dan seumpamanya tuan-tuan, mereka mengatakan sesungguhnya semua jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala adalah tertutup kecuali jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau sebagai contoh, Al-Junaid kalau tak silap saya, Syekhut Taifah, beliau mengatakan bahawa ilmu kita ni adalah qala Allah, qala Rasul. Ilmu kita ni tuan-tuan adalah apa yang disandarkan kepada firman Allah dan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian melihat seseorang itu tidak, orang kata senang ceritanya, sandarkan ucapan dia, perbuatan dia kepada qala Allah, qala Rasul, tidak belajar Quran, tidak belajar hadis dan seumpamanya, maka dia bukan berada di atas jalan kami. Nampak tak? Sebagaimana apa yang diriwayatkan daripada imam-imam yang lain sebelum itu, Al-Laits bin Sa'ad, Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Dia kata, jika kamu lihat seseorang itu berjalan di atas air ataupun dia terbang di udara, fala taghtarru bihi, jangan sekali-kali kamu terpedaya dengan dia, hatta ta'ridu ataupun hatta ta'ridu 'ala al-kitab was sunnah, sehinggalah kamu bandingkan kehidupan dia dengan Alkitab dan juga dengan As-Sunnah. Barulah pada waktu tersebut kita akan tahu dia ni adakah Auliaur Rahman daripada golongan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dari golongan Aulia Asy-Syaitan, iaitu wali-wali syaitan. Jadi tuan-tuan, olehnya demikian, orang kata alhamdulillah, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada hari ini bertemu untuk maksud itu. Kita pada hari ini bertemu untuk maksud itu, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis-hadis yang telah diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya tuan-tuan, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Adhkar yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis-hadis yang mana diterima oleh para ulama. Kebanyakannya adalah bersifat hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Di sana tuan-tuan ada beberapa hadis yang mana dikritik oleh para ulama. Sebagai contoh antara yang kritik ialah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitab beliau sebagai contoh, bila beliau tengok hadis-hadis dalam Al-Adhkar ni, beliau semak balik, trace balik, kita panggil istilah dia takhrij. Semak balik, trace balik hadis ini daripada kitab-kitab yang asal, tengok balik dia punya sanad, bersambung ataupun tidak, perawinya terpercaya ataupun tidak, adakah hadis tersebut sahih ataupun tidak.
kalau ada kelemahan, adakah dia kelemahan yang berat ataupun tidak. Di dalam kitab beliau yang masyhur itu Nataijul Afkar. Nataijul Afkar tuan-tuan adalah orang kata semakkan kembali terhadap isi kandungan kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah tuan-tuan meninggal pada tahun tak silap saya 852 Hijrah. Cuma saya tak ingat Nataijul Afkar ni tuan-tuan adakah hasil karya beliau yang awal ataupun yang lewat. Yang zahirnya ia adalah hasil karya beliau yang agak awal. Sebab Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah tuan-tuan hidup untuk satu tempoh yang agak panjang jugalah. Jadi melalui fasa-fasa ilmu yang berbeza, kematangan ilmu yang berbeza. Jadi kita kena tengok adakah Ibn Hajar apabila dia hukum sesuatu riwayat tu, sebagai contoh di dalam kitab Nataijul Afkar, adakah beliau menghukum hadis yang sama pada fasa lain dalam kehidupan beliau ataupun dalam kitab lain daripada kitab-kitab beliau. Ini satu perkara yang mana perlu dilihat. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, dan inilah yang biasa yang kerap berlaku, berubah ijtihad akan sesuatu permasalahan oleh alim yang sama, tetapi perubahan ijtihad berlaku disebabkan oleh perubahan ilmu pengetahuan, penambahan ilmu pengetahuan, kematangan dalam ilmu pengetahuan. Jelasan tuan-tuan? So, kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah satu kitab yang masyhur, satu kitab yang secara umumnya mengumpulkan hadis-hadis yang diterima oleh para ulama untuk orang kata seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kehidupan dia, daripada pagi sampai malam, malam sampai pagi, sepanjang kehidupan dia. Sekira-kiranya tuan-tuan, kalau dia melazimi isi kandungan kitab ini tuan-tuan, sudah cukup untuk dia sebagai satu orang biasa yang ada lebih kurang 24 jam kehidupan sehari semalam, ada kesibukan-kesibukan yang lain, ini sudah memadai. Kita tidak perlu mencari orang kata zikir-zikir yang lain, rekaan-rekaan yang lain, ataupun orang kata dos-dos daripada syekh sekian, syekh fulan. Itu semua tuan-tuan satu perkara yang mana pada saya lah, benda itu sudah tidak perlu. Sebab apa? Apa yang sampai daripada Nabi SAW, yang sahih-sahih, yang hasan-hasan, ataupun kalau ada sedikit kelemahan pun, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, majoriti ulama benarkan untuk kita amalkan, maka tuan-tuan itu sudah mencukupi dan sudah memadai. Jelas Wallahu a'lam bissawab. Itu berkaitan dengan sebab kenapa kelas pengajian ini kita nak buat. Kemudian berkaitan dengan penulis iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, satu orang alim yang tuan-tuan saya rasa tak ada orang pun tak pernah dengar nama beliau. Bukan hanya alim dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tetapi dia adalah satu orang tokoh dalam Islam. Kadang-kadang satu orang ulama ni tuan-tuan akan dengar nama dia hanya dalam satu mazhab, hanya berlega-lega dalam kerangka ulama mazhab tersebut. Namun ada satu orang yang mana mereka ini tuan-tuan ialah alimul Islam, satu orang yang alim dalam Islam, yang mana nama beliau ataupun nama dia ni tuan-tuan akan berlega-lega merentasi mazhab, merentasi kurun, merentasi aliran dalam Islam. Jadi tuan-tuan antaranya ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tuan-tuan satu orang yang mana menjadi rujukan bukan hanya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menjadi rujukan bukan hanya dalam satu bidang, bukan hanya pada satu kurun, pada satu zaman, tidak. Tetapi menjadi rujukan umat Islam merentasi zaman, merentasi bidang dan juga merentasi aliran dan juga mazhab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tuan-tuan, satu orang yang mana hidupnya tidak panjang, umurnya lebih kurang 45 tahun sahaja tuan-tuan. Tetapi kalau kita tengok hasil karya beliau tuan-tuan, maka ini kalau zaman sekarang tuan-tuan, kalau kita diberi umur 200 tahun, 300 tahun pun, belum tentu tuan-tuan kita dapat menghasilkan hasil karya sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan kena ingat, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tuan-tuan tulis kitab-kitab beliau pada satu zaman yang mana tidak ada internet, tidak ada percetakan, tidak ada chat GPT, tidak ada AI, tidak ada itu, tidak ada Syamilah, tidak ada Khadimul Haramain, tidak ada ensiklopedia itu, ensiklopedia ini, tidak tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahu kitab pada zaman tersebut bukan dicetak sebagaimana hari ini. Cetak kemudian jual di kedai buku. Tidak tuan-tuan. Kitab tuan-tuan pada waktu dahulu
akan diperolehi apabila seseorang pelajar itu pergi bertemu dengan satu-satu orang guru, hadir kelas guru tersebut, menyalin isi kandungan kitab daripada orang kata naskah, kopi untuk guru tersebut, dibaca di hadapan guru dan seumpamanya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi memang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ialah satu orang ulama yang mana tuan-tuan cuba tuan-tuan bayang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada beliau sehingga beliau dapat menulis kitab-kitab yang pelbagai. Dalam bidang fiqh tuan-tuan, memang beliau merupakan salah satu figura yang sangat penting dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Nampak tak? Beliau ni salah seorang ulama yang mana menjadi satu paksi yang besar dalam menentukan apakah pendapat mu'tamad Al-Imam Syafi'i dan juga anak-anak murid Al-Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sebelum zaman beliau. Jadi tuan-tuan, beliau ada tulis beberapa kitab dalam fiqh. Yang paling masyhur tuan-tuan ialah kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ni tuan-tuan adalah kitab yang menjadi teks pengajian dalam kalangan orang yang mana bermazhab Syafi'i dari zaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sampailah ke zaman kita hari ini. Berapa ratus syarah tuan-tuan telah ditulis ke atas teks Minhajut Talibin ini. Ratusan syarah telah ditulis. Satu-satu syarah tuan-tuan 10 jilid, 12 jilid, 15 jilid. Jadi ini merupakan satu kitab yang penting. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ada kitab-kitab yang lain dalam fiqh. Sebagai contoh, kalau tak silap saya, ialah Al-Khulasah, Al-Majmu' yang paling masyhur tuan-tuan, mensyarahkan kitab Al-Muhadzab oleh Abi Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Ini dalam bidang apa tuan-tuan? Dalam bidang fiqh. Kemudian beliau juga menulis dalam bidang hadis. Antara yang paling masyhur ialah beliau menulis syarah sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Dalam kitab dia yang masyhur dengan nama Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tak silap saya nama kitab tu yang penuh ialah Minhajul Muhaddithin wa Sabilu Talibihi Al-Muhaqqiqin. Ada beberapa cetakan, antara cetakan yang masyhur ialah cetakan guru kami Syekh Mazin As-Sarsawi rahimahullah dalam lebih kurang dalam 15 jilid. Dan Al-Imam An-Nawawi juga ada mensyarahkan sebagai contoh Sahih Bukhari tetapi tidak lengkap dan tidak sempurna. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga ada meringkaskan Sahih Muslim di dalam satu ringkasan yang disebut sebagai Mukhtasar Sahih Muslim. Dalam lebih kurang dalam tu ada lebih kurang dalam 4,000 hadis, dan sebahagian guru kami antaranya ialah Syekh Tariq Awadullah mengatakan ini adalah antara ringkasan Sahih Muslim yang bagus di samping ringkasan Sahih Muslim yang lain, dan dicetak tak silap saya oleh Darun Nawadir. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bidang ulumul hadis, iaitu sciences of hadis. Ilmu ulumul hadis ni tuan-tuan ialah satu ilmu berkaitan dengan peruwayatan hadis dan bagaimana kita nak menentukan status sesebuah hadis sama ada diterima ataupun tidak. So di dalam tu terdapat pelbagai cabang ilmu yang berkhidmat tuan-tuan untuk sampai kepada kesimpulan hadis itu boleh diterima ataupun tidak. So Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah meringkaskan kitab Muqaddimah Ibn Salah yang mana merupakan satu kitab ulum hadis yang sangat penting tuan-tuan dalam sejarah umat Islam. Dan Ibn Salah ni juga tuan-tuan adalah satu orang ulama bermazhab Syafi'i. Tak silap saya meninggal pada 634 Hijrah ataupun 43 Hijrah macam tu, saya tak ingat. Dan merupakan salah seorang ulama fiqh besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dan merupakan satu orang ulama hadis yang besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Al-Imam An-Nawawi datang hanya beberapa tahun selepas itu, beliau telah meringkaskan Muqaddimah Ibn Salah di dalam kitab beliau yang dikenali sebagai Irsyad Tullabil Haqa'iq ila Ma'rifati Sunani Khairil Khalaiq. Kemudian kitab ini tuan-tuan telah diringkaskan sekali lagi di dalam kitab beliau, tak silap saya namanya ialah At-Taqrib wa Taysir. Dan kitab At-Taqrib wa Taysir ini tuan-tuan telah menjadi kitab rujukan utama sehingga datang para ulama selepas itu mensyarahkan kitab ini. Antaranya ialah Al-Hafidh As-Sakhawi dalam satu syarah yang dicetak dalam satu jilid tuan-tuan, meninggal pada tahun 902 Hijrah. Kemudian Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah yang meninggal pada tahun 911 di dalam kitab beliau yang masyhur Tadrib Ar-Rawi, yang dicetak kali ikut cetakan Syekh Muhammad Awamah tuan-tuan ada dalam 5 jilid, tetapi dia termasuk dengan orang kata nota kaki dan seumpamanya lah.
Ala kullin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tuan-tuan secara umumnya adalah satu orang ulama yang mana orang sebut apa? Prolific ulama yang mana menulis dalam pelbagai bidang. Ulama, beliau juga ada satu kitab yang masyhur, Tahdhib Al-Asma' wal Lughat. Tuan-tuan, berkaitan dengan bahasa Arab, berkaitan dengan tokoh-tokoh dan seumpamanya. Tuan-tuan, memang beliau satu orang yang mana menulis dalam pelbagai bidang. Menulis dalam pelbagai bidang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan. Secara zahirnya yang kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan kepada kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sehingga kan tuan-tuan boleh dikatakan kitab beliau dalam mana-mana bidang insya-Allah akan ada satu ataupun dua kitab beliau yang menjadi kitab pengajian sebagai buku teks pengajian. Nampak tak? Ataupun sekurang-kurangnya akan menjadi rujukan. Jadi tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ialah satu orang tokoh yang mana memang yang disebut oleh para ulama lah tuan-tuan sebagai tanda ataupun ayah min ayatillah, tanda daripada tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau ni tuan-tuan sebagai orang kata pemelihara agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pemelihara agama Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan betapa Islam ni agama yang betul, agama yang masya-Allah, agama yang hebat dan dipelihara, disampaikan, dipindahkan agama ini oleh tokoh seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita tak naklah orang kata bercakap panjang pada sesi ini berkaitan dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebab satu, beliau memang masyhur lah. Kalau kita nak baca beliau punya biografi, tuan-tuan, memang ada biografi yang ditulis secara khusus berkaitan dengan beliau. Anak murid beliau, Alauddin Al-Attar, yang meninggal pada tahun 724 Hijrah, yang menjadi perawi bagi kitab ini juga tuan-tuan. Beliau telah tulis buku khusus berkaitan dengan tok guru beliau, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kalau tak silap saya, Al-Hafidh As-Sakhawi juga telah menulis kitab yang khusus berkaitan dengan biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, insya-Allah pada hari ini kita akan baca mukaddimah kitab dan kita tengoklah kita dapat berhenti sejauh mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah, rabbi yassir ya mu'in. Jadi tuan-tuan, ini orang kata mukaddimah yang ditulis oleh perawi lah yang riwayatkan kitab ini. Daripada siapa tuan-tuan? Daripada Alauddin Al-Attar, iaitu anak murid kepada Al-Imam An-Nawawi. Jadi Alauddin Al-Attar ni salah satu orang tokoh besar juga dalam mazhab Syafi'i. Beliau meninggal pada tahun 724 Hijrah. Dan antara kitab beliau yang sampai kepada kita ialah syarah kepada Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam tuan-tuan tahu yang dikumpul oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 600 Hijrah. Jadi beliau antara yang mensyarahkan kitab tersebut. Kemudian beliau juga ada satu kitab dalam bidang akidah yang sampai kepada kita dengan nama Al-I'tiqad Al-Khalis min asy-syakk wal intiqad. Kalau tak silap saya gitu nama dia. Tapi yang paling penting kitab berkaitan dengan akidah. So, perawi daripada beliau mengatakan bahawasanya hadatsana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Hafidh Alauddin Ali ibn Ibrahim ibn Dawud ibn Al-Attar annahu qala akhbarana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Allamah Az-Zahid Al-Wari' Muhyiddin Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala biqira'ati alaihi annahu qala. Jadi tuan-tuan, basically ini ialah orang kata sanad daripada penulis manuskrip ni, ambil daripada Alauddin Al-Attar, ambil daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan An-Nawawi ni tuan-tuan ialah nisbah kepada satu tempat, namanya adalah Nawa. Sekarang tuan-tuan, dia ialah satu kampung di kawasan Dir'a ke Dar'a, saya tak tahu, di Syria, lebih kurang dalam 80 km, 81-82 km daripada Dimashq, daripada Damsyik, daripada Damaskus sekarang. Dan kubur beliau tuan-tuan masih lagi wujud di sana. Saya tak tahulah
zaman orang kata perang di Syria, ada orang kata orang bom kubur Imam Nawawi dan seumpamanya, wallahu alam bissawab, tak tahu. Dan ala kullin Al-Imam Nawawi rahimahullah, tuan-tuan, lahir di Nawa, kemudian lebih kurang ketika mana umur beliau 18 tahun, beliau datang ke Damsyik dan beliau belajar di sana, dan pada penghujung kehidupan beliau, beliau kembali ke Nawa dan beliau telah meninggal di Nawa. Wallahu a'lam bissawab. So, ini ialah muqaddimah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan, saya tak berniat untuk menterjemahkan semua muqaddimah ni. Saya hanya akan baca dalam bahasa Arab, sebagaimana tuan-tuan tahu, ia adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum keluarga baginda, sahabat, tabi'in dan seumpamanya. Kemudian Al-Imam Nawawi akan bagi tahu berkaitan dengan tujuan beliau menulis kitab ini. So insya-Allah di situ baru saya akan terjemah. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-'azizil ghaffar muqaddiril aqdar musarrifil umur mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar alladhi ayqadha min khalqihi man istafah fa adkhalahu fi jumlatil akhyar wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu min al-abrar wa bassara man ahabbahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل والنهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau telah puja-puji Allah Subhanahu Wa Taala, selawat salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebut amma ba'du, dan beliau bawa apa yang cuba disampaikan ataupun bagi tahulah dia punya muqaddimah, tujuan penulisan kitab ini ataupun apakah isi kandungan kitab ini. Namun tuan-tuan, dalam muqaddimah tadi, siapa yang pandai bahasa Arab dia fahamlah di situ ada bara'atul istihlal, iaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia telah masukkan sedikit sebanyak, orang kata isyarat-isyarat kepada isi kandungan kitab ini. Sebab beliau rahimahullah, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni telah memilih sebahagian daripada hamba-hambanya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam, tak kira waktu pagi, siang dan malam, apa-apa keadaan sekalipun. Mereka ni telah memberi, orang kata, tumpuan terhadap kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia dan seumpamanya. Itu tuan-tuan, siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahu bahawasanya telah berlaku bara'atul istihlal. Apa maksud bara'atul istihlal? Dialah satu kaedah tuan-tuan, yang kata gunakan peluang dalam mukaddimah tu, walaupun ketika memuja Allah SWT, untuk isyaratkan kepada isi kandungan kitab ini. Wallahu a'lam bissawab. So, amma ba'du, kalau orang putih dia terjemah amma ba'du ni tuan-tuan, to proceed, iaitu kita nak teruskan. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, faqad qala Allahul Azimul Azizul Hakim fadhkuruni adhkurkum wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah telah bawa dua potongan ayat Quran. Yang pertama ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, fadhkuruni adhkurkum. Hendaklah kalian ingati aku dan aku akan ingati kalian. Ini terjemahan literal. So apa tafsiran dia tuan-tuan? Al-Imam Ibn Jarir Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, yang meninggal pada tahun, tak silap saya, 310 atau 311 Hijrah. Beliau mengatakan ada beberapa tafsiran lah, tetapi tafsiran ni dua-duanya boleh diterima lah. Yang pertama ialah tafsiran yang diriwayatkan daripada, sebagai contoh, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sa'id Ibn Jubair rahmatullahi alaih. Maksud fadhkuruni adhkurkum ialah
hendaklah kalian mengingati aku. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara macam mana? Tuan-tuan, dengan cara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. So, aku akan mengingati kalian dengan rahmat aku dan juga dengan keampunan aku. Ini satu tafsiran dan ini yang paling masyhur pun. Jadi tanda kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, adalah dengan tanda kita berada di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentaati Allah, tidak memaksiati Allah, itu maksudnya tanda kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingati kita dengan cara macam mana, tuan-tuan? Mengampunkan kita, memberi rahmat kepada kita. Tafsiran yang kedua, jadi disebut kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan taat ataupun dengan orang kata ingat dalam hati ataupun ingat dengan pujian lisan dan seumpamanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kita, tuan-tuan, dengan pujian. Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut kita di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala berbangga-bangga, iaitu berkaitan dengan kita ni di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut di dalam sebahagian riwayat, dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka-mereka yang mana mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh berkumpul untuk baca Quran dan seumpamanya. Maka tuan-tuan, pada waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut puji-puji orang ini di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. So basically ada beberapa tafsiran, dan sebagaimana tuan-tuan tahu, tafsiran ini ialah tafsiran yang mana bersifat pelbagai dan tidak bertentangan antara satu sama lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak orang ataupun ramai orang, mereka just nampak ibadat ni, tuan-tuan, ialah orang kata ibadat yang menggunakan tubuh badan lah, seperti solat, puasa, baca Quran dan seumpamanya. Namun sebenarnya makna ibadat ni, tuan-tuan, adalah jauh lebih luas daripada itu. Dia melibatkan 3 komponen utama. Sebagaimana yang saya boleh simpulkan daripada hasil pembacaan kitab-kitab tafsir dan seumpamanya, maka tuan-tuan, dia ada 3 komponen utama. Yang pertama ialah komponen iman ataupun akidah, dan yang kedua ialah komponen amal, dan yang ketiga ialah komponen dakwah. Nampak tak? So basically Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. So beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, dia tidak akan lari daripada 3 komponen utama. Yang pertama ialah komponen akidah, komponen iman. Sebab apa, tuan-tuan? Itu ialah ibadat yang paling penting sekali. Itu ialah ibadat yang paling penting sekali. Manusia dia kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang benar, dengan iman yang tidak ada cacat celanya, dengan iman yang selamat daripada syirik. Iman yang mana boleh menyelamatkan seseorang itu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, nak tak nak seseorang itu dia kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas manusia untuk beriman dengannya. Nampak tak, tuan-tuan? Itu yang pertama. Jadi kita kena kenal Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kita kenal dengan sifat rububiyahnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah nama-nama yang baik dan juga sifat-sifat yang tinggi, terpuji. Jadi tuan-tuan, kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama tersebut. Dan kita, tuan-tuan, bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bawa kita kepada satu stage yang lain, iaitu kita tidak akan mengalihkan sebarang bentuk ibadat kehidupan kita kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut ibadat ni, tuan-tuan, yang melibatkan anggota badan kita ni, tuan-tuan, maka tuan-tuan, semuanya adalah berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, jual beli kita, nikah kahwin kita, bernegara kita. Nampak tak? Semuanya akan dipalingkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dilakukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tuan-tuan, adalah untuk kita mengajak manusia hanya senya kepada agama Allah yang sempurna. Agama yang sempurna, tuan-tuan, melibatkan akidah dan juga melibatkan amalan. Jelas kan, tuan-tuan?
So, itu kesimpulan yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jin dan juga manusia, iaitu untuk beriman kepada Allah dengan iman yang betul, hidup di atas syariat Allah sepanjang kehidupan kita, dan pada masa yang sama tuan-tuan, kita mengajak manusia kepada agama Allah yang sempurna. Jelas? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa'ulima bihadza. Maka berdasarkan kenyataan di atas, maka diketahuilah bahawasanya anna min afdali atau afdala halil abd, bahawasanya antara yang paling afdal, ataupun Imam Nawawi kata kalau bukan antara yang paling afdal, bahkan yang paling afdal, melibatkan hal keadaan seseorang hamba itu ialah halu dzikrihi rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, yang paling besar sekali keadaan seseorang hamba itu, yang paling afdal sekali keadaan seseorang hamba itu ialah ketika mana dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik segala alam. Washtighaluhu bil azkari. Kalau tuan-tuan tengok kenapa dia ada dua baris ni tuan-tuan, ada baris atas, ada baris depan. Jadi dia tengoklah, sebab kalau kita baca dengan anna min afdal, maka dia kena baca baris atas. Sebab dia jadi apa ni? Dia jadi isim anna. Kalau kita baca anna afdala, nampak tak? Maka dia akan baca baris depan sebab dia akan jadi khabar kepada anna. Ala kullin. So saya just baca dengan baris depan je lah, senang. Anna min afdal, ataupun saya baca dengan baris atas. Anna min afdali atau afdala halil abd hala dzikrihi rabbil alamin. Washtighalahu bil adhkaril waridati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Jadi tuan-tuan, apabila seseorang itu dia beribadat kepada Allah, kadang-kadang ibadat ni tuan-tuan, dia boleh jadi ibadat yang kosong daripada mengingati Allah. Betul tak? Ibadat yang kosong daripada mengingati Allah. Sebagai contoh, solat tetapi tak ingat. Puasa tetapi tak ingat Allah. Nampak tak? Ada orang mungkin dia baca Quran pun dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, memanglah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi kadang-kadang ibadat yang kita buat tu walaupun pada bentuk surah, gambaran dia tu ialah mengingati Allah, tetapi tuan-tuan, dia boleh jadi rendah kedudukan jika kosong daripada betul-betul mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Allah SWT sebut dalam Quran, wa aqimis salata li dzikri, hendaklah kalian mendirikan salat ataupun engkau mendirikan salat untuk mengingati aku. Sebab salat tu sendiri walaupun at the first place dia ialah satu bentuk ketaatan yang mana merupakan mengingati pada Allah, tetapi mungkin sahaja, dan ini kerap berlaku, orang lupa Allah dalam salat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan li dzikri, untuk mengingati aku. Jadi tuan-tuan, yang paling besar ialah ketika mana seseorang itu dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, puasa, hatta ibadat-ibadat yang umum seperti berniaga, bekerja dan seumpamanya. Betul tak? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang mana walaupun mereka sibuk dengan jual beli, perniagaan dan seumpamanya, mereka tidak lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana orang melakukan ibadat yang khusus ataupun ibadat yang umum, pada masa yang sama betul-betul dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan, itu adalah orang kata hal, keadaan, status satu orang hamba yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasan tuan-tuan? Dan dalam masa yang sama, dia nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, di samping dia melakukan ibadat yang khusus dan umum, dia sibuk dengan melafazkan, membacakan zikir-zikir yang warid, iaitu yang diwarisi daripada Nabi SAW, iaitu ketua bagi segala rasul dan juga Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah yang paling afdal. Jadi kenyataan sebahagian orang yang saya tak tahulah ketika mana dia sebut tu apa yang ada dalam kepala dia, dia kata zikir yang syekh-syekh reka, yang kalau zikir tu syekh bagi, memang zikir Nabi SAW, itu cerita lain tuan-tuan. Tetapi kadang-kadang ada orang kata zikir yang syekh reka, yang syekh bagi ni adalah lebih afdal untuk seseorang itu kerana zikir itu jauh lebih ringan berbanding dengan zikir-zikir yang diwarisi daripada Nabi SAW, sebab zikir itu berat, hanya sesuai untuk orang seperti sahabat dan seumpamanya. Tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang mana bertentangan dengan apa yang disebut oleh para ulama kita. Hatta dia bukan ulama salafi pun. Ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain tuan-tuan. Sebab
apa yang baginda Nabi SAW sampaikan adalah untuk keseluruhan umat. Cuma kita kata, benda yang Nabi SAW sebut berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan ibadat ni banyak. Yang sahih-sahih, yang hasan. Tetapi tuan-tuan, nak bagi tahu semua kepada masyarakat, masyarakat tidak akan mampu untuk belajar semua, apatah lagi untuk ingat semua dan untuk amal semua. Jadi tidak peliklah apabila ada ulama yang mana mereka memilih beberapa zikir untuk beberapa keadaan. Contohnya untuk solat, mereka pilih beberapa zikir. Untuk doa makan, pilih beberapa zikir. Untuk doa tidur, pilih beberapa zikir. Sebagai contoh. Nampak tak? Itu kita tak ada masalah. Sebab apa pun, last kali dia kembali kepada baginda Nabi SAW. Jelas kan tuan-tuan? Ini kadang-kadang ada orang bagi wazifah-wazifah ataupun wirid-wirid, zikir-zikir, ataupun tuan-tuan sebutlah hizib ke bahar ke apa ke tuan-tuan. Kadang-kadang dia tidak ada langsung di dalamnya zikir yang ma'thur, doa yang ma'thur yang diwarisi daripada baginda Nabi SAW, kemudian diberi kononnya sebagai ubat kepada umat manusia. Jadi benda ni tuan-tuan, pada saya tak kata benda tu haram ke apa, tapi pada saya benda tu tak masuk akal. Nampak tak? Benda tu tak masuk akal. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyedari bahawasanya umat ini perlukan kepada zikir-zikir, doa-doa yang warid daripada baginda Nabi SAW. Kerana itu adalah yang paling afdal untuk seseorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kan? Kemudian saya tak adalah niat, tak apalah saya bacalah juga bahasa Arab. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi 'amali al-yawmi wal-lailati wad-da'awati wal-adhkar kutuban kathiratan ma'lumatan 'inda al-'arifin. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, memang ramai ulama yang mana telah menulis ataupun mengumpulkan berkaitan dengan amalan sehari semalam, doa-doa, zikir-zikir. Mereka telah tulis kitab yang banyak. Dan kitab ini tuan-tuan dikenali oleh orang yang tahulah. Kalau bahasa mudah kita, kalau Imam Nawawi dia tulis pada zaman sekarang, YTJT, yang tahu je tahu. YTJT. Tetapi zaman dulu dia tulis ma'lumatan indal arifin. Diketahui bagi orang yang tahu. Iaitu orang belajar dan seumpamanya, mereka tahu. Jadi kalau orang tu tak belajar, dia tak tahu. Kalau tuan-tuan tengok dalam nota kaki ni, ini cetakan Darul Minhaj. Sebagai contoh dia sebut kitab Ibn Sunni dan juga An-Nasai yang diberi nama Amalul Yawmi wal Lailah. Amal sepanjang hari dan juga sepanjang malam. Kitab Ad-Du'a, kitab berkaitan dengan doa yang ditulis oleh At-Tabrani. Kitab berkaitan dengan doa, ada dua versi. Doa yang dia punya saiz kitab tu besar dengan doa yang mana saiz kitab tu kecil oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan kitab Ad-Da'awat, doa-doa oleh Al-Mustaghfiri. Dan seumpamanya tuan-tuan, kitab banyak. Namun kitab-kitab ini tuan-tuan semuanya diriwayatkan secara bersanad. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, lakinnaha mutawwalatun bil asanid wat takrir. Namun kitab-kitab ini tuan-tuan panjang dengan sanadnya. Kemudian mungkin ada orang kata, bukan mungkin, memang confirm ada pengulangan dan seumpamanya. So, disebabkan oleh kitab tersebut, kadang-kadang dikenali, tetapi kerana dia punya cara persembahan ni tuan-tuan, apa yang berlaku? Fadha'ufat anha himamut talibin. Jadi, orang kata kesungguhan orang yang nak mengaji ni pun tuan-tuan, dia telah jadi semakin lemah, semakin merudum. Jadi mereka tidak akan sekali-kali pergi kepada kitab-kitab yang besar itu, kitab-kitab yang asli itu. Jadi apa yang akan berlaku? Mereka tidak akan beramal terus dengan zikir-zikir ataupun doa-doa yang diwarisi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia sedar, sanad ni tuan-tuan sebenarnya adalah orang kata tujuannya untuk sampaikan kita kepada matan. Untuk sampaikan kita kepada informasi, maklumat daripada Nabi SAW. Jadi apabila maklumat daripada Nabi SAW telah terpelihara di dalam kitab lain, melalui sanad-sanad yang okey, yang bersih, yang dipelihara oleh para ulama, yang dijaga oleh para ulama, jadi kita tak naklah satu benda yang pada asalnya bersifat, orang kata sebagai wasilah. Kita tak nak wasilah yang asalnya sepatut menyampaikan kita kepada maksud, wasilah ini menjadi penghalang kita daripada sampai kepada maksud. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sedar pada waktu tersebut, biasanya kurung ke-6, kurung ke-7 ni tuan-tuan, kitab hadis dan seumpamanya telah, orang kata, well preserved, dipelihara dengan baik oleh para ulama. Jadi tinggal lagi tuan-tuan bagaimana nak pilih isi kandung yang cantik-cantik dikeluarkan ataupun disusun tanpa sanad, diletak di dalam satu kitab. Nampak tak?
So Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata faqasadtu tashila dhalika 'ala ar-raghibin. Aku ingin untuk mudahkan sampai kepada maksud iaitu beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW dalam bab-bab ini kepada orang yang mana ingin beramal. Fasyara'tu fi jam'i hadzal kitab, maka aku mulalah mengumpulkan kitab ini, itu kitab Al-Adhkar, mukhtasiran maqasida ma dzakartuhu taqriban lil mu'tanin. Jadi aku ringkaskan maksud-maksud yang aku inginkan tadi, yang aku telah sebut tadi, taqriban lil mu'tanin, untuk aku jadikan ia satu perkara yang mudah untuk dicapai bagi orang yang ingin sampai kepada maksud-maksud tersebut. Wa ahdhiful asanid fi mu'dhamih, dan kebanyakan kes keadaan aku akan hapuskan sanad, aku tidak akan sebut sanad. Lima dzakartuhu min itharil ikhtisar, sebab aku ingin ringkaskan. Wa likaunihi mawdu'an lil muta'abbidin, dan kitab ini tuan-tuan dia bukan kitab yang mana bersifat akademik. Ini ialah satu kitab yang mana telah dikumpulkan tujuan untuk orang beramal dengannya. Walaisu ila ma'rifatil isnadi muttali'in, dan ghalib-ghalib orang awam macam kita ni tuan-tuan yang ingin beramal ni tuan-tuan, mereka tidak tahu ataupun mereka tidak boleh nak menghargai ataupun mereka tidak boleh nak faham sanad-sanad disebut. Dan ataupun satu lagi, mereka tak ada keinginan pun. Mereka nak tahu benda ni sahih daripada Nabi ataupun makbul, boleh diterima daripada Nabi SAW, dan kami nak terus beramal. Nampak tak? Mereka tak nak tahu siapa yang riwayatkan, Bukhari ke Muslim ke, sanad macam mana, mereka tak nak tahu. Yang paling penting, yang ni boleh makan tak boleh makan, yang ni boleh amal tak boleh amal, itu sahaja. Bal yakrahunahu wa in qasura illa al-aqallin. Bahkan mereka tak suka pun tuan-tuan berkaitan dengan sanad-sanad ni, walaupun sanad tu tuan-tuan ialah sanad yang pendek, kecuali sedikit sangat. Wali'anna al-maqsud bihi ma'rifatu al-adhkar wal-amalu bihi, dan maksud daripada kitab ini tuan-tuan adalah untuk mengetahui zikir-zikir dan beramal dengan zikir-zikir tersebut. Wa idahu madhanniha lil mustarsyidin. Namun pada masa yang sama, apabila aku dah buang sanad, tidaklah aku akan biarkan hadis itu kata dogo. Maksud dogo ni tuan-tuan tanpa sebarang petunjuk, tidak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau akan sebutkan sumbernya di mana. Hadis ni ada dalam Bukhari ke, hadis ada dalam Muslim ke. Nampak tak? Ini tuan-tuan orang kata bagi orang yang mana ingin lebih, dia ingin mengkaji lebih, maka dia boleh pergi ke kitab-kitab tersebut. Jelasan tuan-tuan? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa adhkuru insya-Allah taala badalan minal asanid ma huwa ahammu minha mimma yukhallu bihi ghaliban. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, insya-Allah taala aku akan sebut berbanding aku sebut sanad-sanad, aku akan sebut satu benda yang lain yang lebih penting. Dan kadang-kadang benda yang penting ni tuan-tuan orang tinggalkan, iaitu wahwa bayanu sahihil ahadith wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkariha. Nampak tak? Kadang-kadang ada orang sebut sanad, betul lah dia sebut sanad, tetapi sanad ni tuan-tuan hanya akan dapat diambil manfaat secara sempurna oleh orang yang ada ilmu berkaitan dengan sanad. Nampak tak? Jadi ada orang mana dia tulis sanad tetapi dia tak tulis darjat hadis. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata, "Ustaz, aku tulis sanad, aku just bagi tahu siapa yang keluarkan dan aku bagi tahu kedudukan status hadis tersebut, sama ada dia sahih ke, dia hasan ke, dia dhaif ke, dia hadis munkar ke." Sebab apa tuan-tuan? Orang biasa dia tidak akan mampu untuk membuat kesimpulan penilaian hukum terhadap hadis sendiri. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia ada kemampuan tersebut. Terutamanya apabila sesuatu hadis itu diperselisihkan, diperdebatkan oleh para ulama, maka Al-Imam An-Nawawi dia tahu perselisihan tersebut. Sama ada melibatkan sanad terputus ataupun tidak, perawi terpercaya ataupun tidak, hadis itu ada kecacatan ataupun tidak. So Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berdasarkan ilmu yang Allah bagi kepada beliau, berdasarkan kajian beliau, berdasarkan penelitian, pemerhatian beliau, beliau buat kesimpulan. Jelas فَإِنَّهُ مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ النَّاسِ إِلَّا النَّادِرَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ. Jadi tuan-tuan, dia kata hukum terhadap hadis ni tuan-tuan ialah satu perkara yang mana boleh dikatakan semua manusia berhajat kepadanya. Illa an-nadira minal muhaddithin, kecuali segolongan kecil sahaja daripada golongan muhaddithin, mereka tak perlu untuk orang lain buat kesimpulan bagi mereka sebab mereka ialah ahli dalam bidang. Namun tuan-tuan, orang yang mana bukan ahli dalam bidang, mereka berhajat kepada keputusan ni. Nampak tak? Sebab tu tak pelik tuan-tuan. Orang yang tidak sibuk dengan ilmu hadis,
dia macam disibuk dengan ilmu fiqah, dia sibuk dengan ilmu akidah ataupun ilmu bahasa. Bila datang bab hadis, tuan-tuan, mereka meruwayatkan hadis palsu dalam keadaan mereka tidak sedar pun. Nampak tak? Ada yang kadang-kadang menisbahkan sesuatu hadis kepada kitab-kitab masyhur seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan tidak ada di dalam kitab tersebut pun. Nampak tak, tuan-tuan? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa hadha ahammu ma yajibu al-i'tina'u bihi, dan pada saya ataupun pada aku, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah satu perkara yang lebih penting untuk kita ambil berat, iaitu bagi tahu status sesuatu hadis. Jadi tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun dia sedang nak bercakap berkaitan dengan zikir, dengan doa yang ghalib-ghalib orang masukkan di dalam bab fadail, dia tidak terlalu bermudah-mudah, tuan-tuan. Walaupun nanti mungkin kita akan jumpa di dalam kitab ni Imam Nawawi kata boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail dan seumpama. Tetapi itu bukanlah kata satu benda yang mana Imam Nawawi rahmatullahi alaih jadikan sebagai satu tajuk besar sekira-kiranya okey, hadis dhaif boleh kita beramal dengannya, jadi dibuat tak tahu, tidak. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kebanyakan kitab-kitab beliau, tuan-tuan, beliau akan memberi penekanan kepada apa? Kepada status hadis. Ini ialah satu perkara yang paling besar dalam hidup Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nampak tak? Akan cuba untuk bagi tahu status hadis ini sahih, ini hasan. Kalau ada yang dhaif dan dhaif tu ringan, Imam Nawawi kata boleh amal, okey, tak ada masalah. Nampak tak? Dia bukan sebaliknya sebagaimana berlaku dalam kalangan sebahagian orang hari ini. Mereka letak tajuk beramal dengan hadis dhaif ni, tuan-tuan, sebagai tajuk paling besar, kemudian mereka tak cek. Asal jumpa hadis, kan, dia kata tak apa, hadis dhaif boleh amal. Dia tak tahu hadis tu dhaif ke palsu pun dia tak tahu. Tuan-tuan, ada perkara yang mana mengejutkan kita bila kita cek. Ada sebahagian ulama mereka kata boleh beramal dengan hadis dhaif, dan mereka sokong teori boleh beramal dengan hadis dhaif dengan hadis yang mana palsu ataupun hampir palsu. Berlaku, tuan-tuan. Hadis yang mana ulama kata palsu ataupun di dalamnya ada perawi yang sangat teruk kalau tak sampai tahap palsu pun. Demi untuk menyokong teori boleh beramal dengan hadis dhaif, yang mana syarat untuk beramal dengan hadis dhaif ni, tuan-tuan, yang pertama ialah dia tidak boleh dhaif terlalu berat. Nampak tak? Dia tidak boleh dhaif terlalu berat. Kadang-kadang untuk sokong teori ini, ada orang yang sampai tergelincir, tuan-tuan, guna hadis yang dikatakan palsu ataupun terlalu berat untuk menyokong teori ini. Jadi ini, tuan-tuan, antara satu perkara yang mana pada saya, tuan-tuan, telah orang kata berlaku terbalik timbangan. Dia panggil inqilabul mawazin. Timbangan ni telah terbalik. Berapa ramai, tuan-tuan, orang sebut hadis ini dhaif dan dia boleh diamalkan kerana hadis dhaif boleh diamalkan. Tapi bila kita cek, tuan-tuan, hadis yang mana tidak ditemui dalam kitab-kitab hadis pun. Nampak tak? Hadis yang mana tidak diketemui dalam kitab-kitab hadis pun. Wallahu a'lam bis-shawab. Salam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadha ahammu ma yajibu al-i'tina'u bih. Dan ini sebenarnya yang paling penting untuk kita bagi perhatian, iaitu bagi tahu status hadis. Jadi, tuan-tuan, untuk semak hadis, tahu status hadis ni, tuan-tuan, dia bukan dakwah Wahabi. Dia bukan satu benda yang baru timbul dalam masa beberapa puluh tahun, ratus tahun ni, tuan-tuan. Tidak. Ini merupakan satu perkara yang memang dah sebati dengan ajaran Islam itu sendiri. Jelas, wa ma yuhaqqiquhu at-talibu min jihati al-hufadhil mutqinin wal a'immatil hudzaqil mu'tamadin. Jadi, tuan-tuan, ini adalah perkara yang mana pentinglah untuk seseorang pelajar itu ketahui, dan ketahui statusnya daripada kesimpulan yang telah dibuat oleh para penghafaz hadis yang mutqin, yang kata ada kemampuan yang tinggi, terbukti memang hebat di dalam bidang ini, dan juga para imam yang memang dipegang di dalam bidang hadis. Sebab, tuan-tuan, kena tahu bukan semua orang yang namanya alim mereka ialah pakar dalam bidang tersebut. Hatta orang yang dikatakan pakar dalam bidang tersebut tak sama, tuan-tuan, dari satu zaman ke satu zaman. Nampak tak? Sebab tu, kalau orang yang mengikuti kelas pengajian saya, biasanya dia akan nampak saya akan sentiasa sebut ulama ni pada kurun keberapa. Supaya apa? Supaya kita tahu, tuan-tuan, at least kita dapat gambaran. Kalau berlaku perselisihan hukuman terhadap hadis, Al-Bukhari kata something, tiba-tiba datang satu orang tahun 1000 something dia kata something. Jadi, tuan-tuan, bila berlaku pertembungan antara dua tokoh, tuan-tuan akan dahulukan siapa? Ghalib-ghalib, tuan-tuan akan dahulukan yang paling pakar dalam bidang lah. Sebagai contoh, Al-Bukhari rahimahullah.
Nampak tak? Dan tuan-tuan tidak akan dengar keputusan kesimpulan yang dilakukan oleh satu orang walaupun dinisbahkan dalam bidang hadis tetapi datangnya jauh ke belakang. Nampak tak? Apatah lagi apabila kita teliti penghujahan-penghujahannya, penghujahan yang ke laut sebagai contoh. Jelas tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So Al-Imam An-Nawawi basically dia kata mengetahui status sesebuah hadis itu satu perkara yang penting dan dia perlu diketahui daripada jalan para pakar di dalam bidang ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bagi setiap bidang ada dia punya pemuka-pemuka dia, ada dia punya pakar-pakar dia. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa adhammu ilaihi insya'Allahul karim jumalan minan nafais min ilmi al-hadis wa daqa'iq al-fiqh wa muhimmat al-qawaid. Jadi Imam Nawawi kata di samping aku bawa hadis ni dan aku nyatakan dia punya status, aku akan bagi tahulah faedah-faedah yang diperolehi daripada hadis tersebut, seperti kefahaman pengajaran hadis ataupun orang kata rules ataupun kaedah ataupun orang kata buah kilah yang mana boleh diambil daripada hadis tersebut, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu hadis yang aku rasa penting-penting aku akan sebut, dan juga orang kata perkara-perkara yang mana boleh perkara yang mana melibatkan wariyadatin nufus, iaitu kata latihan jiwa. Nampak tak? Wal adab, dan juga adab-adab allati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin, yang mana sangat penting untuk diketahui oleh orang yang mana orang kata travelers, iaitu travelers menuju Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, dia perlu untuk tahu benda-benda ni. Wa adhkuru jami'a ma adhkuruhu muwaddahan bihaitsu yashulu fahmu 'ala al-'awami wal mutafaqqihin. Dan aku akan sebut benda-benda yang aku nak sebut ini secara jelas, kira-kiranya mudah untuk difahami oleh orang awam dan juga orang yang belajar. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. So, kita baca tuan-tuan satu dua riwayat hari ini sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Waqad rawaina, ada orang baca waqad ruwina. Beliau kata kami telah riwayatkan di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah. Waqad rawaina fi sahih Muslim rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Jadi tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kami telah riwayatkan dalam Sahih Muslim, sanad dibuanglah sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengajak ke arah petunjuk, senang cerita ajak ke arah benda baiklah, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mana mengikuti ajakan dia. Sebagai contoh secara mudah, dia ajak orang tu semayang duha, maka dia kalau dia semayang tuan-tuan, dia akan dapat pahala dia semayang tu. Dan kalau orang tu sembahyang, pahala tu juga tuan-tuan akan masuk ke dalam akaun orang yang mana mengajak orang tu semayang duha tadi. Nampak tak? La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Dan bila pahala diberi kepada si pengajak, itu tidak bermakna orang yang buat tu dah tak ada pahala. Tidak tuan-tuan. Orang yang buat pun ada pahala, dan pahala yang seumpamanya akan dimasukkan ke akaun orang yang mana mengajak tadi. Jelas tuan-tuan? Tuan-tuan, ini ialah satu hadis yang mana masyhur. Ini satu hadis yang sebenarnya tuan-tuan, orang kata life hack. Bagaimana seseorang itu dia nak dapat pahala yang banyak, sedangkan dia tidak mampu untuk melakukan amalan yang banyak. Caranya tuan-tuan ialah berkongsi kebaikan. Berkongsi kebaikan. Tulis dalam Facebook, tulis di status WhatsApp, mengajar dan seumpamanya lah tuan-tuan. Tetapi dia kena make sure lah hati dia, niat dia adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kemasyhuran, menunjuk-nunjuk, berbangga dan seumpamanya, itu cerita lain. Namun secara umumnya tuan-tuan, ini ialah cara yang paling mudah untuk seseorang itu dapat pahala. Dia ajak manusia kepada petunjuk. Petunjuk tuan-tuan in general ialah kebaikan, ketaatan. Maka kalau dia buat, dia dapat pahala, dan kalau orang ikut apa yang dia cakap, dia juga akan dapat pahala orang yang buat berdasarkan orang kata petunjuk yang disampaikan oleh dia tadi. So ini
hadis yang mana menjadi kata pendorong Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mengumpul kitab ini juga. Fa'aradtu musa'adata ahli al-khairi bitashili tariqihi wal isyarati ilaih. Jadi aku ingin menolong orang yang inginkan kebaikan dengan memudahkan jalan dan menjadi petunjuk kepada jalan tersebut ataupun kepada kebaikan tersebut. Wa idahi suluki wa dalalati alaih. Ini terjemahan lebih kurang sama tapi guna wording perkataan yang berbeza. Wa adhkuru fi awalil kitab fusulan muhimmatan yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab wa ghairuhu minal mu'tanin. Jadi aku akan sebut pada permulaan kitab ini beberapa orang kata chapter ataupun beberapa bab, beberapa topik yang penting yang mana diperlukan oleh orang yang mana nak baca kitab ni ataupun orang nak baca kitab-kitab yang lain. Wa idza kana fi as-sahabati man laysa mashhuran inda man la ya'tani bil ilmi nabbahtu alayhi faqultu rawayna an fulanin as-sahabi li'alla yushakka fi suhbatihi. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, jika ada sahabat yang mana aku sebut nama dia tetapi bukan dia ni satu orang sahabat yang masyhur kecuali di sisi orang yang mana dia belajar ilmu pengetahuan, maka aku akan bagi tahu daripada fulan-fulan sahabat. Rawaina an fulanin as-sahabi, aku riwayatkan daripada fulan yang mana merupakan seorang sahabat. Supaya apa? Supaya orang tidak syak bahawa dia ni adalah satu orang sahabat. Jadi tuan-tuan, benda ni berlaku. Hatta orang yang dah belajar hadis, dah belajar fiqh dan seumpamanya, kadang-kadang dia baca satu nama, bila dia baca sanad kan, dia tak tahu ini sahabat ke bukan sahabat. Jadi kadang-kadang bila dia tak tahu sahabat bukan sahabat, dia nak baca rahimahullah ke, dia nak baca radhiyallahu ta'ala anhu ke. Nampak tak? Walaupun kedua-duanya tuan-tuan adalah berbentuk doa. Rahimahullah, semoga Allah SWT merahmatinya. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala redha padanya. Tetapi dia telah menjadi adat. Untuk sahabat kita sebut radhiyallahu ta'ala anhu, untuk selain daripada sahabat kita sebut rahimahullah. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang mana tidak tahu orang ni sahabat atau tidak kerana sahabat itu tidak masyhur, tuan-tuan, itu pun tak masyhur sahabat itu disebabkan oleh kekurangan ilmu kita. Bukan sahabat tu dia punya kedudukan rendah, tidak. Dia tetap kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku terpaksa tambah kenyataan as-sahabi. Nampak tak? Untuk orang kenal dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, wa aqtasiru fi hadzal kitab 'ala al-ahadith allati fil kutub al-mashhurah allati hiya usul al-Islam. Tengok, manhaj Imam Nawawi ni tuan-tuan satu manhaj yang mana masya-Allah. Beliau kata aku akan bawa di dalam kitab ini hadis-hadis yang mana ada di dalam kitab-kitab yang masyhur, yang mana merupakan usulul Islam, iaitu merupakan tiang seri bagi agama Islam. Nampak tak? Wahya khamsah. Ada 5 kitab. Sahihul Bukhari, wa Sahihul Muslim, wa Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i. Nampak tak? Ini merupakan sumber utama yang kita sebut sebagai masadir. Sumber utama bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam memilih zikir-zikir, doa-doa ataupun amalan-amalan yang nak dikumpulkan di dalam kitab Al-Adhkar. Wa qad arwi yasiran minal kutubil masyhurati ghairiha. Ataupun wa qad arwi yasiran minal kutubil masyhurati wa ghairiha. Dan mungkin aku ada riwayat sedikit daripada kitab-kitab yang lain yang tak berapa masyhur. Nampak tak? Ataupun mungkin huruf waw ni tak ada kat sini ni. Wa qad arwi yasiran minal kutubil masyhurati ghairiha. Aku mungkin ada riwayatkan daripada kitab lain yang masyhur selain daripada kitab-kitab ini. Macam Musnad Ahmad ke apa ada juga. Tetapi ini ialah yang paling penting yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah jadikan sebagai rujukan beliau untuk cari maklumat. Jelas Wa ammal ajza' wal masanid. Adapun kitab-kitab yang dikategorikan sebagai al-ajza'. Al-ajza' ni tuan-tuan ialah juzuk, jamak bagi juzuk. Juzuk ni tuan-tuan ialah biasanya kitab-kitab yang mana melibatkan topik tertentu. Ataupun mungkin setengah orang kata yang mengumpulkan hadis syekh tertentu. Ataupun masanid, jamak bagi musnad. Iaitu kitab-kitab yang mana mengumpulkan hadis-hadis di bawah entry nama sahabat. Contoh Musnad Imam Ahmad dikumpul mengikut entry sahabat. Abu Bakar, di bawahnya semua riwayat Abu Bakar yang sampai kepada Imam Ahmad dan menepati syarat Imam Ahmad. Kemudian Umar, Uthman, Ali dan seumpamanya. Falastu anqulu minha syai'an illa fi nadirin minal mawatin. Aku tidak ambil riwayat daripada ajza' dan juga masanid kecuali sedikit sahaja.
Wala adhkuru minal usulil masyhurati aidan minad dha'ifi illa an-nadira ma'a bayani dha'fi. Ada juga tuan-tuan, di dalam kitab-kitab yang bersifat usul masyhur, sebagai contoh Sunan Tirmizi, Abi Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i, ada hadis yang dhaif. Jadi tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata, aku tidak bawa yang dhaif kecuali sedikit sahaja, ma'a bayani dha'fihi. Dan pada masa yang sama aku akan bagi tahu hadis ini ada lemah. Wa innama adhkuru fihi as-sahiha ghaliban. Sesungguhnya di dalam kitab ini aku akan sebutkan yang ghalib-ghalibnya, yang kebiasaannya, kebanyakannya adalah hadis yang sahih. Falihada, oleh demikian, arju an yakuna hadzal kitab aslan mu'tamadan. Aku berharap kitab ini akan jadi satu rujukan yang boleh dipegang. Sebab apa? Sebab di dalamnya ialah hadis-hadis yang bersih. Secara umumnya, ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة. Dan aku tidak akan sebutkan di dalam bab yang aku sebut di dalam kitab ini. Ada lebih kurang 356 bab kot Imam Nawawi buat bab di dalam kitab ini. Aku tidak akan sebutkan kecuali hadis-hadis yang mana dia punya petunjuk daripada hadis tersebut jelas merujuk kepada masalah tersebut. Jelasnya tuan-tuan? Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wallahul karim as'alut taufiq. Aku minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Wal inabata wal i'anah. Aku minta daripada Allah Subhanahu wa taala al-inabah wal i'anah, senang cerita tuan-tuan, pertolongan. Wal hidayah was siyanah, petunjuk dan juga pemeliharaan. Wa taysira ma aqsiduhu minal khairat, dan memudahkan kebaikan-kebaikan yang aku ingin lakukan ini. Wad dawam ala anwa'il makrumat, dan supaya aku berterusan di atas jalan ataupun melakukan perkara-perkara yang mana bersifat mulia, yang bernilai berharga di sisi Allah. Wal jam' baini wa baina ahibbai fi dari karamati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku dan orang yang aku kasihi di, senang cerita, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wasaira wujuhil masarrat, dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua perkara yang akan mengembirakan aku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi aku Allah dan dia adalah sebaik-baik pembantu penolong. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha bijaksana. Masya Allah, apa yang Allah SWT kehendaki itulah yang berlaku. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal ke atas Allah, bergantung harap ke atas Allah. I'tasamtu billah, aku berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ista'antu billah, aku minta pertolongan dengan Allah. Fawwadtu amri ila Allah, aku serahkan urusan aku kepada Allah. Wastauda'tuhu dini wa nafsi, aku serahkan urusan agamaku dan juga jiwaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa walidayya wa ikhwani wa ahbabi, dan begitu juga jiwa dan juga agama kedua ibu bapaku, saudara maraku, orang yang aku kasih. Wasaira man ahsana ilai, dan semua orang yang mana melakukan kebaikan untuk aku. Wa jami'al muslimin, seluruh kaum muslimin. Wa jami' ma an'ama bihi alayya wa alaihi min umuril akhirati wad dunya, dan aku berharap semoga Allah SWT bagi sebagaimana Allah Ta'ala bagi kepada aku nikmat-nikmat. Jadi aku berharap juga benda ini diberi kepada siapa? Kepada mereka, sama ada melibatkan perkara-perkara akhirat ataupun perkara dunia. Fa'innahu subhanahu idha studi'a syai'an hafidhahu wa ni'mal hafidh, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ataupun terjemahan lain tuan-tuan yang saya baru perasan, wa jami', maksudnya aku minta Allah Subhanahu wa taala memelihara semua nikmat yang Allah Taala bagi kepada aku dan kepada yang orang aku sebut tadilah, ibu bapa, kaum keluarga, orang yang buat baik dan seluruh kaum muslimin, melibatkan perkara-perkara akhirat ataupun perkara dunia. Semua ni aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipelihara. Fa innahu subhanahu idza studi'a syai'an hafidhahu wa ni'mal hafidh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila kita serahkan kepada Allah untuk pelihara apa benda yang kita nak serahkan tu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara perkara tersebut, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemelihara. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita telah sampai kepada hujung mukaddimah. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan mula baca beberapa fasal yang pentinglah sebelum kita masuk
ke bab-bab berkaitan dengan zikir, doa dan amalan sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih sebentar tadi di dalam muqaddimah. Dan dia akan bermula dengan fasal bab berkaitan dengan ikhlas dan seumpamanya lah. Jadi tuan-tuan, kita akan baca insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.